Hai guys, hari ni kita nak buat puding soya caramel no bake. Hanya menggunakan 4 bahan sahaja. Sedap betul puding ni korang. Mudah saja. Jom kita mulakan. Benda paling wajib kita kena letak soya caramel dan agar-agar powder original colorless. Sama sekali masakkan gula dan air dalam periuk. Biarkan sehingga cair. Okey, dah cair macam ni, letak atas acuan dan kita sejukkan sekejap. Seterusnya kita masukkan season soya puding caramel ni. Boleh buat puding juga tau korang. Rasa dia sangat berkrim, sedap, tak manis sangat, and ia juga mengandungi protein dan rendah gula, menjadikan pilihan sempurna untuk berbuka puasa. Dan korang masukkan sepuk agak-agak original colorless. Tak perlu letak gula mudah sebab dah ada gula. Sekali dah kacau-kacau biar ia mendidih dan tutup api. Dan suam kita letak dalam acuan and sejukkan. Tak sabarnya nak try. Tada! Puding soya caramel kita dah siap. Mudah sangat kan? Tak perlu pakai kukus korang. Pakai agar-agar and soya saja dah jadi sempurna. Rasa pun lebih sedap, okey? Hanya menggunakan season soya puding caramel sahaja. Wow, betul-betul lembut makan sejuk-sejuk ni. Bulan puasa memang melegakan tekak korang. Mana dapat puding soya caramel ni? Korang boleh dapatkan di 7-Eleven dan kedai-kedai terpilih berhampiran anda semua, okey? Selamat berpuasa. Bye!